Ramai orang tanya saya, lebih baik simpan emas 999 atau yang lain? Dan lebih baik simpan emas fizikal atau emas digital? Alright, kalau nak tahu jawapan, tonton video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan masa akan datang. Jawapan ringkas saya ialah, kalau tujuan kita ialah simpanan jangka masa panjang, jadi lebih baik kita pilih emas 999 atau emas 24 karat kerana ia lebih sesuai, kerana kadar ketulinannya yang paling tinggi dan paling lebih mudah untuk dijual semula di pasaran dekat mana-mana kedai emas. Sekarang persoalan kedua, emas fizikal atau emas digital. Emas digital memang nampak mudah sebab kita boleh beli dan jual melalui aplikasi saja. Jumlah kecil ataupun besar, tak ada masalah. Tapi kita perlu faham satu perkara yang penting. Kita sebenarnya tak pegang emas itu secara fizikal. Berbeza pula dengan emas fizikal. Bila kita beli emas fizikal, emas itu benar-benar berada di dalam tangan kita. Kita boleh pegang sendiri dan kita boleh bagi dekat keluarga kita atau jual semula bila perlu. Okay, ini contoh yang ada dekat tangan saya ni lah, suku dinar. Ini emas fizikal, pure gold, grade 999. Kadar ketulinan paling tinggi. Sebab tu ramai orang memilih emas fizikal sebagai simpanan untuk simpan kekayaan jangka masa panjang, kerana emas fizikal ni dia bukan sekadar nombor dekat aplikasi, tapi ia adalah aset sebenar yang kita miliki. Jadi kesimpulannya, jika tujuan kita ialah untuk melindungi nilai wang dan membina simpanan yang stabil, ramai pakar kewangan cadangkan untuk kita simpan emas fizikal yang sebenar, iaitu emas 999 sebagai satu pilihan yang tepat untuk kita jadikan dia sebagai simpanan jangka masa panjang. Yang paling penting bukan tunggu harga emas rendah, tapi mulakan simpanan emas walaupun sedikit dan fokus pertambahan gram emas setiap bulan. Kerana yang paling mahal sebenarnya bukan harga emas, tapi ialah masa yang kita tunggu sebelum kita mula menyimpan. Alright? Ada belajar sesuatu hari ini? Alright. Bagi sesiapa yang belum ada simpanan emas dan berminat untuk mulakan simpanan emas pertama hari ini, daftar percuma je, boleh klik link di bio saja. Saya bantu sebanyak dan saya akan kongsikan ilmu emas secara percuma, insya-Allah. Saya Dato' Omar, jangan lupa follow saya.